嘈，難道繼續困死陰濕小氣度？我有一路清楚找我有幅圖，閒話數來任你講卡都好嘈。走去一個冇壓力嘅地方，盡情釋放，唔使理人哋眼光。黑色白色唔使睇人面色，現實空間擁有無窮面積，也出也落，星空降落。一幕又一幕，如無生命必要重現，邊一幕最值得回味快樂？世世代代一個一個部落起落，邊度着落？降臨福地，地球人已經忘記幸福。氣味太空旅程一步內，由呢度去到嗰度，兩道光線引導。Saya rasa menarik. Dan saya rasa macam apa tu? Macam tanggapan saya ni macam ni hantu kan dia orang. Oh, bagi saya pula dia memberi suasana seperti dalam filem kungfu. Mana saya peminat Jet Li, saya tengok banyak sangat menarik tau. Macam tu. Bagi saya tarian singa ni merupakan satu tarian yang agak unik lah. Kita lihat, selalunya kita ingat singa tu singa betul, tapi singa tu dikendalikan oleh manusia. Bagi saya sesuatu yang baru lah untuk yang bukan Melayu, bukan Chinese. Saya pula masa cukup kagum lah. Di mana kebiasaannya tarian singa ni dia melompat-lompat tinggi-tinggi. Macam saya gayak tu. Saya tak berani. Jadi itulah satu tarikan yang menarik untuk saya. Kalau saya mungkin saya akan sertai tarian Cina. Sebab yalah, kalau kita join benda yang baru, confirm kita dapat ilmu baru dan pengalaman baru kan. Okay, bagi saya pula, kalau ada peluang, saya akan ambil AJK makanan ataupun minuman dah. Sebab saya tengok menarik, ada pelbagai jenis makanan dan mungkin saya akan perluaskan lagi jamuan ataupun kata perjualan ini lah. Okey, nama saya Wan Muhammad Aslam bin Wan Zulkifli dari Option Sejarah. Jika saya diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti Tahun Baru Cina, saya nak ambil macam tarian singa. Saya nak memakai kostum dan melakukan tarian singa sebab saya sangat tertarik dengan tarian singa yang dipersembahkan waktu Hari Raya Cina. Aktiviti yang kedua yang saya nak lakukan adalah teater atau berlakon sekali menyanyi. Saya nak berlakon untuk memperkenalkan lagi apa itu Tahun Baru Cina, sebab ramai orang yang sambut tapi tak tahu bagaimana Tahun Baru Cina ni berlaku. Apakah maksud Tahun Baru Cina, apakah maksud tarian apakah maksud baju merah. Baju merah tu melambangkan apa? Washer Alia Anissa. Terima kasih Washer Ria. Bagi saya memang lain lah daripada Hari Raya kita orang. Sebabnya Raya Cina ni kalau kita boleh tengok memang meriah gila. And mostly warna yang kita boleh tengok kat sini merah. Semua benda merah macam saya pakai ni. Okay, bagi saya pula perbezaan Tahun Baru Cina dengan Hari Raya Aidilfitri adalah makanan. Okay, kalau makanan Chinese New Year kita lagi apa? Kenal dengan lao sheng ataupun kuih bulan. Tapi kalau Hari Raya Aidilfitri kita akan lebih kenal dengan rendang, ketupat, suih raya gitu. Lepas tu baju-baju Hari Raya Cina pun sangat-sangatlah cantik. Cheongsam dia pun cantik gila, suka sangat-sangat. Macam you pakai. Ni. So handsome. Ya.